everyone. Um, Maybe this video will come out on Christmas Day. So I want to actually wish everyone who is celebrating Christmas Merry Christmas and have a jolly good one. Dan sekiranya saya tak sempatlah cakap Happy New Year kepada semua orang lah. Okay. So hari ni saya nak bercerita sikit lah tentang satu berita yang saya terbaca lah. Yang saya terbaca baru-baru ni. Yang mana Hamzah Zainuddin ya, Ketua Pembangkang daripada PN, mengatakan satu kajian semula perlembagaan untuk menjamin kuasa pemerintah, kuasa sultan lah, ke atas pengampunan katanya lah. Dan dia kata mereka berpendirian PN lah ya, bahawa pengampunan adalah hak mutlak raja dan raja-raja Melayu. Okay, ini dia punya pandangan lah dengan geng-geng dia di PN kan. So tak tahulah dia cakap ni untuk jadi bootlicker sultan ke, tak tahulah kan, ataupun dia cakap memang daripada pandangan otak kosong lah ya. So dia katalah Perikatan Nasional telah menggesa kerajaan untuk menyemak semula perlembagaan persekutuan bagi menjamin kuasa raja-raja Melayu dalam mengeluarkan pengampunan diraja kepada banduan. So pada saya ini statement sama ada dia nak nak mengusap sultan-sultan kita, nak bagi itulah ataupun dia cakap tu melalui what from his ass lah kan. That's the best word lah I think. So I mean this guy this Hamzah Zainuddin, itulah dia. Kita ni kalau kita memberi seseorang itu kuasa ya, kita kena pilih orang yang bijak lah ya. Dia kata seterusnya, dia kata pendirian PN ialah pengampunan adalah hak mutlak raja dan pemerintah. Okey. Dan raja-raja tidak seharusnya menjadi sekadar cop je lah kepada lembaga pengampunan. So itulah dia. Dia kata lagi lah, gabungan itu memutuskan untuk berbuat demikian kerana bimbang tentang kesan keputusan Mahkamah Tinggi terhadap Najib yang baru-baru ni lah kan. So saya nak beritahu orang-orang PN ni, termasuk si Hamzah ni, dan juga terutama kepada rakyat Malaysia lah. Apa akan jadi sekiranya kuasa diberikan secara mutlak ya kepada sesiapa pun. Tak kira lah dia tu adalah raja, sultan ataupun pemerintah, presiden kah, perdana menteri kah. Kenapa kuasa mutlak tidak sepatutnya diberikan kepada sesiapa pun. Pertama, tidak ada semak dan imbang ya. Kuasa yang tanpa had ke atas rakyat dan kerajaan, tidak ada semak dan imbang. Jadi mereka boleh buat apa sahaja kerana mereka ada kuasa mutlak ya. So bayangkan ya, kalau kamu baik dengan seseorang pemerintah dan kamu ada keluarga ke, good friend ke atau apa ke, jadi mereka mungkin akan lepas. Tetapi bagaimana dengan rakyat yang kebanyakan 99% adalah rakyat biasa yang tidak ada hubungan dengan pemerintah-pemerintah sebegini. So tidak ada semak dan imbang ya. Maksudnya mereka boleh buat sesuka hatilah kalau kita tidak ada kontrol ya. Dan hak kedua ya, hak
kita terhad dari segi perbezaan pendapat lah. Ya, rakyat biasa, rakyat yang biasa tidak mempunyai suara ya dalam kerajaan, dan kita kebanyakan seperti yang saya cakap, 90% atau lebih adalah tidak ada hubung terus ya dengan orang-orang sebegini. Dan mereka akan just buat apa yang mereka sukalah, jadi itu kita tidak boleh membenarkan sesiapa pun mempunyai kuasa mutlak ya. So itulah dia. Ketiga ya, dari segi kecekapan dan versus dengan risiko lah ya. Tidak ada accountability ya kepada orang-orang yang mempunyai kuasa mutlak, yang sering akan membawa kepada potensi pencabulan hak asasi kita sebagai manusia, atau pergolakan sosial lah ya. Jika kuasa mutlak yang diberi kepada seseorang itu dan seseorang itu tidak cekap, dan seseorang yang psikotik ya, yang suka menindas, yang tidak ada cukup akal fikiran. Ramai kita telah lihat secara yang mana ramai di dunia lah, history telah menunjukkan, sejarah telah menunjukkan, sekiranya pemerintah itu psikotik ya, seorang yang tidak ada empati, tidak ada dia akan menjahanamkan sesuatu negara itu. Jadi penghakiman Mahkamah Tinggi baru-baru ini tentang kes Najib ni telah mengingatkan kita bahawa raja dan pemerintah kita tidak mempunyai kuasa mutlak dalam hal pengampunan. Mereka perlu bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Pada saya ini adalah satu proses yang bagus ya, ada check and balance ya. Dan saya rasa tidak ada kekeliruan yang mana lembaga pengampunan ini boleh memberi pandangan mereka kepada agung ya. Jadi sebab agung of course mungkin mereka tidak tahu tentang apakah undang-undang yang sepatutnya mereka boleh memberi nasihat. Tetapi itulah dia. Bila ada mangkuk-mangkuk macam ni dalam politik, mereka akan menggunakan kuasa agung, kuasa sultan untuk menunjukkan yang mereka ni pro sultan lah, pro agung lah, nak menjilat lah sebenarnya. Okay, that's the word lah kan. Bootlickers. Dia tidak fikir bahawa sekiranya nanti dia punya anak cucu yang tidak ada connection ya dengan orang-orang yang mendapat kuasa mutlak ini, so nanti samalah juga dia kena macam kita kan. Jadi kita sebagai rakyat, kita mesti menolak sesiapa pun yang akan diberi kuasa mutlak, sebab mengikut perlembagaan kita punya sultan, kita punya agung adalah monarki perlembagaan ya. Hak-hak mereka telah dicaturkan di dalam perlembagaan kita. Perlembagaan kita adalah yang paling tertinggi. Perlembagaan kita adalah untuk menjaga keramatan rakyat, kebaikan rakyat secara keseluruhan, bukan sahaja untuk sesiapa pun, hanya untuk orang-orang yang ada maksudnya mereka ada title, ada duit, ada tu. Jadi kita punya perlembagaan menjaga hak kita sebagai rakyat Malaysia ya, daripada orang-orang yang akan menyalahgunakan kuasa mereka lah. So kita kena ingatlah, kita sebagai rakyat biasa ni, bahawa kita jangan beri kuasa mutlak kepada sesiapa pun. Sebab itu akan membawa mereka kepada tyranny ya, kepada keangkuhan yang berlebihan. Bukan nak kata kita punya sultan atau agung akan menjadi begitu, tetapi kita tak tahu
di masa hadapan. Jenis pemerintah apa yang kita ada, jenis agung apa yang kita ada. Kita berharap supaya Malaysia sentiasa mempunyai pemerintah lah, dari segi sultan ke agung ke, yang boleh membawa rahmat kepada rakyat Malaysia. Tetapi sekiranya kuasa diberikan kepada sesiapa pun secara mutlak, ini mungkin boleh disalahgunakan, ya. Itu sebab kita punya perlembagaan memastikan ada check and balance, ya, terhadap orang-orang yang mahu menggunakan kuasa-kuasa mutlak ini, sekiranya mereka fikir mereka ada kuasa mutlak lah. Jadi bila kita dapat orang-orang politik begini yang langsung tak fikir untuk masa hadapan kita, kita kena berfikir semula, adakah patut kita lantik orang-orang begini di dalam parlimen kita? Kerana parlimen kita yang akan membawa kita ke hadapan, ya. Mereka boleh ubah undang-undang, mereka boleh buat apa-apa tanpa persetujuan kita. Jadi kita kena fikirlah bila kita pilih orang-orang yang mewakili kita di dalam parlimen ini, kita kena fikir adakah mereka ini fikir untuk kita ataupun mereka memikir untuk orang-orang dalam dia punya geng-geng tu, kan. So ini yang saya nak cakap lah kepada rakyat Malaysia lah, supaya kita jangan pilih orang-orang yang langsung tidak fikir untuk kita sebagai rakyat biasa, tetapi untuk geng-geng dia, yang ada pangkat, yang ada duit, yang ada harta, untuk menyelamatkan mereka. So jadi kita apabila kita pilih nanti wakil rakyat, kita kena pilih orang yang macam ni. Jangan taksub dengan mana-mana ahli-ahli politik lah. Jangan taksub. Kita kena fikir, adakah orang yang kita pilih ini boleh membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih baik, ataupun akan membawa bencana kepada kita di masa hadapan. Okey, bencana ni maksudnya mereka tidak memikirkan kebaikan kita, tetapi mereka hanya memikirkan kebaikan untuk geng-geng elit dia. Okey? Terima kasih. Merry Christmas again, okay? And Happy New Year. Thank you.